Ni patin biasa ni, tapi ada lubang ni lagi, lubang lendir. Ada lubang lendir. Ke patin buah. Seterusnya aku akan proseskan ni. Kita tengok apa ada dalam perut dia, geng. Dia makan apa ikan ni? Jom. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syam mencari sat padu. Okey geng, hari ni macam biasa aku turun lagi memancing. Masih lagi misi yang sama, mencari sat padu untuk tahun 2025 ni. Sekarang ni memang dah hujung tahun dah sangat. Dah nak masuk bulan 12 dah, tapi masih belum ada lagi sat padu. Semoga hari ni ada lah geng. Ok geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku geng, aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Ok geng, hari ni aku turun di spot Lubuk Kemudi. So geng, hari ni hujan renyai-renyai. Lepas tu air sungai memang besar geng, tapi boleh lagi mancing. Cuma dia ada arus sikit lah. Tak apalah, hari ni aku nak cuba je lah hari ni. Ok geng, tanpa melengahkan masa, aku belum lagi set up. So jom kita cari sat padu untuk hari ni geng. Teruskan menonton geng, stay tune. Jom kita buat balingan pertama dulu. So hari ni geng, air sungai besar. Spot ni kalau air sungai besar dia berarus sikit. Jadi hari ni aku set up kasar sikit geng. Batu aku tukar ni, batu aku pakai batu saiz 10. Ni batu kasar sikit. Lepas tu mata kail sekarang ni aku dah pakai set up yang lebih kasar sikit. Sebelum ni aku pakai saiz 12. Dari CIG, sekarang ni aku pakai saiz 14. Mandakan kerak kena buli, jadi aku set up kasar sikit kali ni. Umpan mesej je geng, umpan roti je lah. Jom kita paling. Bismillah. Okay. The next day. Okay geng, semalam, video semalam tu kalau ikutkan aku turun tu untuk mancing, memang yang terakhir lah untuk tahun ni. Sebab sekarang dah masuk musim tengkujuh. So jadi aku dah nak start berehat lah. Tapi semalam geng, sahabat subscriber kita Faiz, dia ada hantar satu video geng. Dia cakap aku ada tertinggal satu barang ni. Korang tengok video sebelah ni. Abang Syah, barang Abang Syah tinggal ke ni? Nampak ni kita suluh ni. Nampak tak? Tu dia. Nampak. Dak panjang balik dah. Ok geng, korang dah layan kan video tadi. Dia cakap aku ada tertinggal barang dekat tempat aku mancing malam. Sebab dia turun mancing malam, dia jumpa barang tu geng. So hari ni petang ni aku akan pergi ke kampung pancing. Aku nak ambil balik barang aku geng. Sebab kan barang aku tu tertinggal. Jadi ni aku semalam aku kerja. So petang ni aku dah free, aku nak pergi ambil geng barang tu. Kuat dia menganjing geng. Sebab untuk tahun 2025 ni memang susah sikit aku nak dapat strike patin. Kalau ada itari pun ada yang terlucut. So untuk tahun ni tinggal bulan 12 ni geng. Tak tahulah kalau banjir berlarutan, rasa tak sempat lah bulan 1 dah kot baru aku akan turun balik. Tapi untuk video semalam tu memang video yang last lah aku turun mancing. Sebab aku pun dah mula sibuk lah sana ni. Dah standby untuk banjir pula.
Jadi memang tak ada lah, memang tak dapat nak turun lah. Lagi satu, kalau musim-musim banjir ni berisiko tinggi lah kalau turun mancing ni, dengan kawasan sungai yang apa tu, licin. Lepas tu kalau nak masuk pun memang susah kan. So aku ingat video ni kemungkinan ni konten terakhir lah untuk tahun ni, geng. Okay geng, kalau ada salah silap aku sepanjang tahun ni, aku minta maaf geng. Kita pergi ambil dulu barang. Sebelum apa-apa kita pergi ambil barang dulu. Okay geng, teruskan menonton. Stay tune. Okay, Take the next left. kita dah sampai ke Faircraft Jalan Kampung Sungai Batu. Oh, kat sini kot kita nak ambil barang yang tertinggal tadi. Continue for 1 kilometer. Oh ni Faiz. Hei. Ni dia Faiz. Gua balik kerja. Okey, jom. Ayah apa tu? Kita pergi ambil barang aku yang tertinggal. Ayah siapa tu? Itu kawan ayah. Kawan ayah. Okey geng. Faiz cakap benda ada barang Abang Syah tertinggal. Mana? Tak tengok sikit. Allah, aduh. Lupa nak ambil semalam. Tinggal kat situ lah. Oh, siap ada apa? Mata kain lagi. Oh, mata kain sangkut dalam mulut. Oh, padu lagi. Dia makan telai. Okay. Ikan ni saya 6 kilo. 5.8. Apa kau bayar 6 kilo je lah. Dah setahun tunggu nak dapat. Tak dapat. 5, 6, 90 hari kan? 90. Okey. Saya beli ikan ni dengan harga yang tersebut. Terima kasih. Sepatutnya kena ambil je, mana boleh beli. Sebab barang tertinggal. Aduh. Kena ganjing itu kok. Makan tu buang. Fish. Dia tolong masuk ni. Gitu. Pria. 9 kilo buah hati. Oh, 12 lebih. 12.5. 12.5. Boleh. Umpan ni roti. Roti ya. Oh. Dah lah roti nak habis lah. Okay. Kilo belah. Buah hati kan baik. Nak isi lantung tak muat. Nak isi lantung tak muat. 6 kilo. Mata kain dia lekat dekat ni. Betul dalam. Dalam mulut. Dia seduk lama dah tak rasa. Oh. Dia dah makan lama dah, dia tak punya loceng. Oh, ni. Oh. Dia dah sakit dah baru dia tekan. Tapi jahat tekan, pergi ala ke sana. Okey, baik. Terima kasihlah tolong simpan barang kawan. Awak lupa tu malam. Macam mana boleh jatuh tak tinggi tu. Sebaiklah dia ada. Kalau tak bahan orang lain. Dah ni barang ni. Okey kan ni. Nanti kita balik, aku nak proses tu ikan ni. Nanti korang stay tune dulu, aku akan buat proses yang seterusnya. Okey geng. Teruskan menonton, stay tune. 6 hours later. Mata kain pun ada lagi yang ni. Makan dalam ni. Okey. Ni patin biasa ni, tapi ada lubang ni lagi, lubang lendir. Ada lubang lendir. Ke patin buah. Tapi mata besar. Okey geng, dah setahun aku mencari, masih tak jumpa start patin ni. So ni aku beli dengan Faiz, bantu dengan kawan, beli hasil dia mancing. So dapat juga lah dia pendapatan sikit. Jadi ikan ni aku akan proses. Ni aku akan belah-belah ni. Memang dah lama teringin nak dapat ikan ni. Akhirnya
gunakan umpan QR je. Okey geng, jom kita ke proses seterusnya. Aku akan proseskan ni. Kita tengok apa ada dalam perut dia geng. Dia makan apa ikan ni? Jom. Okey geng, so aku akan proseskan ni. Sorry kan, pencahayaan agak terbatas sikit sebab aku buat ni dah malam. Sebab dari lepas belikan ni, aku bawa anak bini aku pergi jalan dulu. So harap-harap lampu ni okey lah. Kita cerahkan lagi. Oh, ni cerah sikit. Kita belah dulu lah ikan ni. Potong dua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita bagi dua bahagian dulu supaya senang kita nak proses. Ni kita proses bahagian perut. Mata kain ni terkena tangan aku dah. Ni dia duduk kat hati ni. Ha ni. Dia makan dalam. Okey. Okey. Keluar dah si perut dia. Ni mana ni mata kain dia? Faiz pakai mata kain satu je. Okey geng, aku dah siap dah potong perut dia. Ni dia mata kain tadi. Mata kain ni duduk di hati dia, sangkut kat hati dia. Tapi jadi ikan ni dia makan perut lah. Dalam isi perut dia kosong kan, tak ada isi. Jadi ikan ni lapar kot. Ni lah bahagian paling sedap ni. Ikan patin ni memang yang antara yang sedap kan. Sebab apa aku cakap sedap, ikan ni dia ada dua jenis. Satu lagi yang jenis kurus tu, yang tu tak berapa sedap. Ini setengah isi dia. Ini isi dia memang padu kan. Boleh duduk sebaris dengan, selevel dengan patin buah Sungai Pahang. Walaupun ini ikan Sungai Kelantan, dia punya lemak. Okay, kita ke next proses. Aku nak potong-potong lah, bagi dia kecil, senang nak simpan dalam freezer. Okay geng. Okay geng, setelah 14 dah settle dah. Aku potong-potong ikan ni. So ni aku nak packing lah. Ni isi dia, putih bersih, berlemak. Alhamdulillah. Padu yang patin ni. Walaupun patin ni saiz dia besar, tapi dia punya isi lembut kan. Sebab ni pengalaman daripada aku makan lah sebelum ni. Memang isi dia lembut. Tapi kena yang ni lah, isi yang warna putih ni. Kalau isi yang warna kuning tu dia tak berapa sangat.
patin sedap ni. Ini penuh bekas. Ekor dia. Ini kepala dia. Kepala dia nampak ada lah. Kena gancu ni mulut dia ni. Ni bahagian paling sedap ni. Berlemak. Okey geng. Masa kau potong sengat ikan ni tadi, ni kalau kau pasang dia ada lubang 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 lendi. Tak pasti, biasa kalau ada lubang lendi ni patin buah. Dia punya lendir hanyir dia. Ni ada lubang. Tu. Tak tahulah. Kalau ikan patin buah Sungai Pahang tu dia ada bintik 3 tu. Lubang lendir hanyir tu. Yang ni pun ada juga. Sebelah ni pun ada juga. Ni. Dia mengeluarkan lendir hanyir. Kalau ni patin buah, wah, rezeki besar aku dapat beli patin buah. Tapi tak tahulah. Dari segi bentuk mata ni bulat besar gini. Dan kulit dia macam ni. Kalau totai tahulah kot. Apa pun terbaik. Okey, ni aku nak share satu lagi tips dan bertua untuk kita nak simpan ikan untuk kadar masa yang lama. Tips dia adalah kita wrap ikan ni dengan plastik wrap. Petua ni yang ada aku ni pun Jai Panjang Channel, sebab dia biasa jual ikan yang kuantiti yang banyak. So dia ajar untuk nak tahan lebih lama ikan ni, kita kena wrap dia dengan plastik wrap. Jadi dia akan jagalah kualiti ikan ni supaya tahan lebih lama dan nanti dia masih fresh lagi. Ikan sungai banyak juga aku dapat ni, seekor ikan ni potongan ni. Bahagian kepala. Dan sebagai contoh ikan yang sebelum ni aku ada simpan ikan ni, ikan lampam kerai ni. Ni seberat berapa tahi tu aku dah tak ingat dah. Tapi gini lagi, kalau aku simpan ikan, aku akan wrap dia untuk tahan lebih lama. Ok, semoga ilmu ni bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Mencari start pada di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Jemput makan semua.